pendatang asing. Ya, mungkin mereka menyorok kerana tidak ada dokumen perjalanan. Saya nak beritahu, setelah berbincang dengan pihak IGP tadi, bahawa walaupun mereka tiada mempunyai dokumen perjalanan sekalipun, walaupun mereka daripada Rohingya sekalipun, yang penting mereka juga perlu keluar dan tak perlu takut dari segi dokumen perjalanan yang tidak ada pada mereka. Kita tidak fokus kepada dokumen perjalanan mereka, tetapi kita fokus kepada sama ada mereka ini bersih daripada COVID-19 ataupun positif dan sebagainya. Kita hanya ingin membuat saringan, dan selepas itu mungkin paling ekstrim pun adalah kuarantin yang akan dilaksanakan. Itu saja. Jadi saya harap Rohingya ke siapa-siapalah yang daripada pendatang tanpa izin, tolong kalau mereka berada di Masjid Seri Petaling sewaktu perhimpunan tersebut, saya harap tampil ke depan, sebab pihak polis telah pun mengenal pasti siapa mereka dan kita dah putuskan di dalam mesyuarat pagi tadi. Sekarang bukan setakat kita appeal ataupun merayu mereka keluar, tetapi pihak polis akan pergi, mungkin akan menangkap mereka di rumah ataupun di mana saja mereka berada. Jangan lupa subscribe YouTube Bulletin TV3.